Device pelengkap kepada mic YU7 ni, which is G1 sound card ni. So G1 sound card ni basically kau boleh buat macam-macam dengan sound card ni, which dia ada RGB, macam-macam kau ada. Kau just tekan je RGB button ni dan dia akan tukarkan kepada warna-warna ni lah. Favorite aku is warna ni lah, which is dia warna-warni aura macam ni. Apa yang ada dekat sound card ni is mic gain. Ni untuk kekuatan mic lah. So bila kau dah pakaikan mic ni dengan XLR cable macam ni, kau dah tak ada control dekat sini dah. Sekarang semua control mic ni semua ada dekat dalam G1 sound card ni. So, kau boleh mic gain kat sini, and then yang ni kau punya music, sama ada music ni daripada laptop menggunakan kabel type C ni ataupun Bluetooth. So dia ada Bluetooth kat sini. So kau just connect je macam yang phone aku sekarang ni. Aku play daripada phone ni bermain dekat G1 sound card ni. And then dia ada function voice change ni. Voice change ni dia ada 4 ke 5 voice. And then loop back ni untuk kau loop balik lah button-button ni, macam yang aku buat video sebelum ni. Apa yang kau boleh buat dengan button-button ni is kau play je apa-apa sound, and then kau just tekan je lama-lama. And then button yang ni is direct monitor. Direct monitor ni is kau punya headset kau ni yang tengah pakai ni, sama ada kau nak aktifkan dia ataupun kau nak tutup je. Sidechain ni is bila kau activatekan dia, ada lagu yang tengah play, dia akan slowkan lagu tu, and then dia akan fokus dekat suara kau je. Noise reducer ni untuk kau reduce noise lah. So kalau dia ada 3 level, nombor 1 tu basic je, kedua tu banyak sikit, yang ketiga reduce habis noise tu. Untuk korang yang berminat nak beli sound card G1 ni, memang best, memang cantik. Kalau kau buat hiasan dekat atas desktop kau pun cantik. Kau check out dekat beg kuning kat bawah, kau claim semua voucher, free shipping. Sebelah sale ni mesti ada sale, ada voucher, ada apa-apalah, ada discount. So kau dapatkan G1 sound card ni. Macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni, and kita jumpa di next video.